Sekarang dah pukul 4:30 macam tu. In about another 10 minutes, my mom akan sampai. And I dah pakai lens. This is like my first time pakai lens untuk pergi event. Sebab before this, I tak pernah pakai lens sebab I tak berani. Tu pun this time, it took me around 30 minutes untuk pakai this lens. Waktu mula-mula tu dia macam, keluar habis air mata I. Tapi right now, dia dah macam selesa dah. So, I tak sabar nak tengok the final look. Thank you. Yay, it's me. Very cringe I ni. Tak jumpa lah dia punya ke? Korang tinggalkan dekat kereta dia ke Nya? Buka je light semua. No. Pasti ke tak jumpa? Tak ada. I nak dia pakai kuku tu sebab kuku tu sangat cantik untuk dia. Tapi dia dah lost one gum. Jap, I carikan. You pegang ni. Tak ada, serius. Find you a friend yang sanggup carikan gam kuku untuk you. Can I keluarkan? Keluar je. So this is my kuku update. Oh, cantik ke dalam kamera? Yeah, that's why I told you. Ni bang. Ni dah habis ya? Kan? She got her kuku. Yeah, thank you Nabi. I love you so much. Yay. Oh. Sayang ke semua. So kita dah sampai tapi tadi tak sempat vlog. Nabi tengah susun my bag. Coba aku ni lah. You look so cantik dalam kamera. Baju kau pun nampak cantik gila. Baju je. Look at that. So sekarang kita baru lepas ambil gambar. Daya tak ada sebab dia pergi makan jap. Hi. This is my cantik. Cantik. I suka dia. She love me. Jom. Outfit check. Okay, outfit check. Oh my god, you look so cantik. Hi guys, we are ready for the photo booth session. Lapar. Ni member kalau lapar memang dia tak boleh buat apa. This is our last dinner. Oh yeah. And this time baru Navi ada. It's my first and last time. Oh ya ke? Even nak start dah. It's Carnation Day. For the first time in forever. Tak pala. Tak first lah. Aku yang kemudian nak Ada dendam. Ada dendam tersirat ni. tersirat. You tengah cucuk sebelah ni. I think macam tersirat ke tersurat ke. Sorry. Sekejap. This can make up. Aduh. Wah, nak balik. Lapar. Okay. Kuku I asyik tercabut. So I need to put a new glue. Mahasiswi dan pensyarah-pensyarah perekonomian yang dapat membina jaringan yang positif. Mana ni? Hey guys, so hello to my fans, my delusional fans. So cute. Kita tengah nak ambil makan. Cantik gila. Cantik. Tak kena tema pun. Tak apa. Orang tak nampak pun ni. Ni cantik. So ni nak ambil makanan all the way from there. Aduh, She is lapar guys. yeah. She is lapar. Dari tadi lagi. Sampai tak ada mood nak bergambar. Very sad. So sekarang we are in
tokoh pengalaman lagi. Bagi tokoh pengalaman yang berkeempat beliau aktif mewakili kependudukan kita dalam sukat yang berikan ASEAN dan kejohanan ketika Championship. Beliau mempunyai peringatan sebagai acara India yang pernah berprestasi dan 2 bintang emas dalam acara Taekwondo Sekian 2020. Beliau punya aktif dalam sepak bola dan pernah menyertai mewakili UKM untuk masuk dan SEA 2024. Beliau telah mengenai tempat pertama mulai dari peringkat sukan 2024-2025. Selain itu, beliau juga pernah menandang jawatan sebagai Esko Sukan Persatuan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Pengusahaan di NMIV dan ISIS 2023. Kalau saya ikan tak sama. Nasi. Okey. Ada apa yang boleh kita kena tak? Lari. Saya bersama tak kisahlah. Okey, boleh tahu tak malam ni pergi dengan siapa? Tak ada kawan. Oh, nak makan lagi. Okey. Itu tonight. Semua tak habis. Ya, lepas ni nak sambung tak? Darah ni amalan Islam. Kalau kita rasa semua makanan, tapi Daya baik. Sini, bukan sini. Okey, sini. Cantiknya. Macam dikepal. Malulah. Tidur ni. Nampak ni pokok-pokok. Sewa ke? Tak. Oh, beli. Baju BO je. Cantik ni baju BO ni pagi. Cantik. Macam dikepal. Masa tidak, masa It was my hair. Jangan. Tak apalah, boleh lah. Ambil tu. apa lu? Sepatah dua kata. Nak cakap apa? Jangan lupa kami. Lari. 3. Berapa payment kau dapat hari ni agak kan? Sukses, wanita. Masuk. Bye. So kita orang paling awal datang and paling lambat balik. Salahnya student yang tak ada guys. Mesti orang yang ngomong itu. Ni deko team tu. Kita tengah tunggu Grab.